ke Xiaomi. Ohol. Hai. Assalamualaikum. Halo. Okay, boleh dengar suara saya ke? Hari ni kan, saya beli mic baru tau. Okay, bila saya beli mic baru ni, of course kita nak test. So, sebelum tu kan, sesiapa yang join ni, boleh tak saya nak tahu suara saya clear tak? Hai, cute Lil Bunny. Hilanglah dia. Okay, alright. Kita tunggu jap. Okay, hi Kalai Selvi. Hi Fa. Siapa lagi tu? Okay, kalau boleh dengar saya, boleh tak saya dapat hi sikit? Okay, kita ada pemain setia e-football. Siapa lagi tu? Clear, terbaik. Okay, H&H. Macam mana sebab awak Hana Awak Hana ke? Hana, teacher baru beli mic baru tau. So, dia teacher saja live sebab nak test mic ni. Okay, so jadi kita akan... By the way, Hana Mirak di... form berapa? Okay, sebab malam ni saya nak buat latihan untuk topik form 2. Tapi yang risau dia adalah basic sahaja. Okay. Alright, so jadi jom kita tengok hari ni kita nak buat apa. So tak kisahlah berapa pun yang masuk. Saya dah habis sekolah, just nak masuk. Dah habis sekolah dah, boleh, terbaik. Okay, so jom teman saya, okay. Siapa yang dekat luar tu, tengok daripada luar, masuklah. Janganlah malu, okay. Alright, so now, sekarang ni saya nak sembangkan satu basic matematik yang you akan guna sampai you universiti nanti, sampai you form 5 nanti, sampai you SPM, okay. Which is, topik tu, nama dia adalah, kita tengok jap. Oh, sekejap bagi saya naik preview dia je. Okay. So, jadi nama topik tu adalah pengembangan ataupun expansion. Okay, pengembangan dan pemfaktoran. Okay, pemfaktoran. Okay. Kalau dalam ni ada year 5 ke year 6 ke, you guys still boleh join. Jangan risau. You guys still boleh join. You guys still boleh... Kemudian saya boleh belajar juga. Tak ada masalah. Okay. Alright. So now, apa beza antara dua benda ni? Hana kan dah habis sekolah kan? Apa dia Hana? Apa beza antara kembang dengan faktor ni? Okay, so jadi... Okay, senang cerita kan? Kalau awak nampak kembang, okay, perkataan kembang ataupun expand, okay, maksud dia adalah darab. Alright. Okay, kalau you nampak faktor pula, kalau ada darab, of course akan ada bahagi. Okay. So, senang cerita, saya tak nak guna fancy word. Saya tak nak guna perkataan yang besar-besar. Okay, every time awak nampak kembang, expand maksudnya darab. Faktor maksudnya kita kecilkan dia balik, kita pendekkan dia balik dengan kita bahagikan. Alright. Thank you so much Hana sebab tolong saya share. Oh, memang terbaik. Okay. Alright. So now, mari kita tengok satu contoh. Apa contoh antara kembang dengan faktor dan apa kaitan antara dua tu. Okay. Apa kaitan antara dua tu. So, untuk bagi you guys faham basic dia, kita akan guna contoh-contoh yang simple dululah. Kita akan guna contoh yang simple. Contoh simple saya nak bagi adalah 4 dalam kurungan M tambahkan dengan 3. Okay. Teacher, saya ambil teacher untuk sains. Awak darjah berapa ni? Darjah 5, darjah 6 tu 3, 1. Tak sabarnya nak jumpa awak hari Jumaat Sabtu ni. Okay, jom tengok. Okay, kita ada satu soalan. Dia bagi dekat kita 4, okay, dalam kurungan M tambah 3. Oh, darjah 5, I see. Okay. Nanti kita jumpa hari Sabtu. Betul tak? Kita jumpa hari Sabtu pukul 4.45 sampai pukul 5.45 tak silap saya. Okay. Alright, see you nanti. Okay, so jom tengok kat sini. Okay, every time awak nampak, okay, ada kurungan, okay, maksudnya apa? Maksudnya adalah darab, okay. So, every time you nampak ada objek kat luar ni and then ada kurungan, maksudnya adalah darab. Okay, tapi nak darab apa? Okay, everything yang dekat luar ni, okay, kita darabkan ke dalam. Gitu. Okay, nama saya Safiah Yamna. Oh, cantik dia nama awak. First time saya nampak orang nama Yamna dekat situ. Okay, jom kita tengok. So, jadi contoh yang pertama ni, okay, every time you nampak soalan kata kembang, maksudnya kita darab ke dalam. Okay, so now 4 darab M, you akan dapat 4M. Okay, 4 darab positif 3, you akan dapat positif 12. So, itu adalah jawapan dia. So jadi sekarang ni kan, dah settle ke belum? Dah settle dah, itu je. Okay, expand
ataupun kembang maksudnya adalah darab ke dalam. Okay, tak kisahlah dia ada satu bracket ke, ada dua bracket ke, maksudnya darab. Form berapa ni Miss? Ni actually ini adalah form 2 punya topik, tapi kalau awak form 1 pun boleh join je, tak ada masalah. Sebab contoh yang saya nak bagi dekat dalam ni contoh-contoh yang simple saja, okay? Alright, so jadi jom follow saya sekali. Alright, so now ini nama dia kembang. Okay, so bila awak darabkan this thing yang ada bracket ni, awak akan dapat 4M tambahkan dengan 12. Okay, so saya tulis kat sini, ini adalah darab. Alright, so far so good? Okay, so far so good. Yamna kata jumpa kat kelas nanti. Yes, nanti kita jumpa lagi hari Sabtu. Jumpa nanti hari Sabtu, okay? Alright, so now soalan saya. Macam mana kalau saya nak patah balik daripada yang saya dah kembang tu, saya nak pendekkan dia balik, saya nak adakan balik kurungan tu. So, apa saya kena buat? Tu ada jawapan dia dekat atas tu. Kita kena buat apa? Kita kena tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi. Thank you so much Hana. Kita bahagilah. Okay, so dia berkait sebenarnya kembang dengan faktor ni. Kalau awak nak panjangkan dia, awak darab kembang. Okay, kita panjangkan dia. Tapi kalau awak nak masukkan dalam bracket balik, kita bahagi. So macam mana kita nak bahagi tu? As simple je saya tunjukkan kat awak. Okay, awak ada soalan yang dah dikembangkan ni. Okay, 4M tambahkan dengan 12. Okay, contoh yang pertama ni, okay, nampak macam simple, okay, tapi dia adalah basic. Okay, so jom tengok. Okay, macam mana kita nak bahagi? Okay, awak perasan tak kita ada dua benda kat sini, kita ada dua objek kat sini. Kita ada 4M, kita ada positif 12, betul tak? So, awak kena tengok antara dua objek ni, okay, apa nombor yang sama? Contoh dia macam ni. 4 dengan 12 ada dalam sifir berapa? 4 dengan 12 ada dalam sifir berapa, guys? 4 dengan 12 ada dalam sifir berapa? Sifir 3? Sifir 2? Sifir 4. Good job. Okay. Sifir 2 betul. Sifir 4 pun betul. Tapi kita akan guna sifir yang lebih besar tau. Sebab kalau awak guna sifir yang kecil, boleh je. Tak ada masalah. Tapi nanti kerja awak jadi panjang. So, you kena pilih sifir yang lebih besar lah. So, contohnya dekat sini saya akan bahagikan dengan 4. Okay. So, saya tunjuk satu-satu So, mula-mula ambil yang pertama ni. 4M. Awak bahagikan dengan 4. Okay. So, kita boleh potong tak? Boleh, kita boleh potong 4 atas, 4 bawah. So, awak akan dapat sama dengan M. Itu maksudnya bahagi. Okay. Alright, and then 12 pula. Saya ada positif 12. Saya nak bahagikan dengan 4. So, 12 bagi 4. Positif 12 bagi 4. Kita akan dapat sama dengan? Positif 3. Thank you so much, guys. Okay. Alright, dah settle. Dah settle ke? Mari kita tengok balik. Sekarang ni, apa yang ada dekat depan kita adalah M tambah 3. Betul tak? M tambah 3. M tambah 3 boleh kecilkan lagi tak, guys? Boleh kecilkan lagi ke agak-agak? Boleh kecilkan lagi tak? Sekejap sekejap. Bagi saya buat something sekejap. Bring to the front. Sekejap Boleh tak saya nak minta tolong you guys sekejap? Boleh tak you guys cuba follow saya sekejap? Saya nak tengok keluar tak nama you guys dekat screen saya? Cuba follow sekejap. Tengok keluar tak nama you guys kat screen saya. Oh, dia tak function Okay, tak apa. It's okay. Jom tengok kat sini. Kita sambung balik Okay, sekarang ni awak tengok kat depan ni. M tambah 3 ni dia tak boleh nak kecilkan tau. Kenapa tak boleh? Okay, sebab depan ni sebenarnya ada nombor 1 kan? So, 1 cuba tengok. Kita ada 1. Kita ada positif 3. Dah tak boleh nak kecilkan dah tu. And then sini ada M. Okay. Sini tak ada M. So dia dah tak boleh nak kecilkan. So jawapan akhir dia macam mana kita nak tulis? Kita akan dapat 4. Ambil balik yang belah kiri ni 4. Okay. Yang bawah ni akan jadi dalam kurungan M tambah 3. There you go. Itulah dapat balikkan jawapan dia kan? Kalau kita darab, kita akan dapat kembang dia. Panjang. Tapi kalau kita nak ada balik bracket, kita bahagi. Itu saja. Untuk form 1 ke ni? Actually, this one adalah form 2. Tapi kalau form 1 nak join sekali pun boleh. Form 1 nak join sekali pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia simple je. Dia just darab dengan bahagi. Dan contoh yang saya nak tunjukkan dalam ni pun contoh yang simple saja. Okay? Boleh? Alright. So, jadi saya dah tunjukkan yang pertama which is apa tu kembang, apa tu faktor. So far so good everyone? You guys nak lagi contoh ke? Ke kita dah boleh tutup kelas?
Baru tak sampai 10 minit belajar tiba-tiba nak tutup kelas kan. Okay, saya nak sambung lagi ni. Okay, so jom kita tengok contoh yang kedua pula. Okay, saya bagi awak contoh yang kedua Okay, alright. Contoh yang kedua, teacher nak bagi dekat awak 4N tambahkan dengan 28B. So, apa soalan dia kat sini? Soalan dia dekat sini adalah factorize ataupun faktorkan. Okay, faktorkan. So, ingat kalau kembang maksudnya darab, faktor maksudnya bahagi. Okay, faktor maksudnya adalah bahagi. So, jom buat sekali dengan saya, jom. Okay, so kita buat sama-sama. So, pertama sekali kita tulis soalan 4N tambah 28B. And then kita buat, okay, dia punya rumah macam ni. Kita nak bahagikan dia. Okay, so buat dengan sekali dengan saya boleh tak? Please bagi saya dekat komen apa jawapan dia. Boleh Okay, so jom kita tengok. Kita ada dua objek dekat sini tau. Okay, saya akan gunakan perkataan yang simple tau. Saya takkan guna terms-terms dalam buku teks sebab kita nak fahamkan konsep tu je dulu. Boleh? Okay, so sekarang ni awak ada dua objek. Awak ada 4N dan awak ada 28B. Positif 28B. Cuba tengok. Dekat situ apa yang sama? Macam tadi kan yang kita buat ni, 4 dengan 12, okay, ada dalam sifir 4. Okay, kalau dekat sini apa yang sama? Yang dua-dua boleh bahagi. Cuba. Okay, apa yang sama dekat 4N dengan 28B? Apa yang sama? Apa yang sama, guys? Try. Oh, susah ke? Cuba. Nak saya tolong lagi ke ni? Okay, awak ada apa kat sini? Okay, awak ada sifir 2 inches. Betul. Takutlah nak sebut nama awak. Okay, kita ada 4, kita ada 28, ada dalam sifir 2 kan? Betul adik-adik? Okay, tapi kan ada tak sifir lagi besar? Yes, sifir 4. Kan dalam sifir 4 ada 4 dengan 28. So, jom kita baca sifir sama-sama. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So, jadi nombor 4, okay, 4 dengan 28 ni ada dalam sifir 4 kan? So, awak bahagikan dengan 4 kat sini. Boleh? Kita buat satu-satu. So, now saya letak dekat tepi ni untuk siapa-siapa yang first time belajar. Saya akan bagi detail simple untuk awak boleh catch up, okay? So, 4N, okay, bahagikan dengan 4. Okay, so kita boleh potong tak? Boleh. Potong 4, potong 4. So, apa yang tinggal? Kita akan dapat N. Gitu. Okay, dan yang kedua pula. Objek yang kedua ni. So, kita akan ada 28B bahagikan dengan 4. So, 28 bagi 4 akan dapat sama dengan berapa? Boleh tolong saya? Okay, 28 bahagi 4, you akan dapat sama dengan 7. Thank you so much, Smith. Positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif 7 ke negatif 7? Positif 7 ke negatif 7? Positif ke negatif? Positif, of course. So, atas ni positif, bawah ni positif lah. So, positif 7B. Yang kita potong tu cuma atas ni 28 bagi 4, 7. B tak ada kawan kan? So, jadi kita salin balik je. Okay? Alright, so now kita tengok. Awak tengok sekarang ni awak ada N dengan awak ada positif 7B. Boleh bahagi lagi tak? Ada tak yang sama? Ada tak yang sama kita boleh keluarkan daripada N dan kita boleh keluarkan daripada 7B? Ada tak? Kalau ada boleh tulis ada, kalau tak ada boleh tulis tak ada. It's okay. Okay, kalau kita belajar ni kan, kalau salah tak apa, yang penting tu kena cuba. Kalau awak tak faham, awak tak pandai, tapi awak tak nak cuba tu, tak ada siapa boleh tolong awak. So, you kena try. Okay, thank you so much. Siapa tu? Kawan-kawan yang tulis tak ada. Ya, memang dah tak ada dah. And, okay, tengok nombor depan ni kan. Awak nampak macam tak ada nombor tau. Tapi sebenarnya dia ada 1 kat depan dia. So, 1, 7. Dah tak boleh nak kecilkan. Kita sebelah kiri ada N, sebelah kanan tak ada N. Sebelah kanan ada B, sebelah kiri tak ada B. So, jadi tak boleh nak kecilkan dan tak boleh nak potong. So, kita ambil je lah jawapan ni. So, dia akan jadi 4 dalam kurungan N tambah 7B. There you go. Ini you punya final answer. Okay? Alright. So, jadi kita baru buat 2 soalan. So far, so good tak? Okay? Okay tak? You guys. Oh, ramai yang senyap lah. Ramai yang join tapi ramai yang senyap. You guys okay ke? Boleh je tau kalau nak interact dekat chat tu. Ada kena bayar ke? Saya rasa saya tak
on saya punya subscription. Okay, Amir? Ya, ni lah yang kita nak. Yes, kalau faham cakap faham. Kalau cakap okay. Kalau ada soalan, tanya je dekat chat. Okay? Alright, so now kita pergi kepada soalan yang ketiga pula. So, kita akan banyak buat soalan lah. Untuk siapa-siapa yang first time masuk, yang baru masuk, kita tengah buat soalan kembang dengan faktor sekarang. Okay, and saya ajar cara yang paling basic sekali. Tengok saya ada detail kat tepi ni. So that tak kisahlah awak form 1 ke form 2 ke, awak tak okay ke, awak still boleh faham. Okay, don't worry. Siapa yang dah pro, yang masuk dalam ni dah pro, baguslah kalau dah pro. Tapi cumanya okay, jangan belagak lah. Okay, kita tolong kawan kita sama-sama Walaupun tahun ni form 1 nak try belajar, Pia, saya rasa nak screenshot lah awak punya chat ni. Awak yang power lah. Okay. Alright, teruskan Pia. Let's go. Jom kita pergi soalan yang ketiga Pia. Kita masih soalan-soalan yang simple lagi tau. Saya dah habis SPM. Ya ke? Dah habis SPM still masuk kelas belajar Boy lah korang. Orang-orang yang dalam live saya memang terboy. So jadi next kita pergi pada soalan seterusnya. You guys nak soalan mencabar sikit tak? Saya bagi soalan mencabar sikit Kita ambil soalan QT. Okay, tolakkan dengan T kuasa 2. Ni dia. Maths form berapa? This one adalah form 2. Tapi form 1 pun boleh join. Okay. Alright. So, jadi boleh kita sambung sekarang. Boleh kita sambung You guys jom buat sekali dengan saya. This one saya tak ajar lagi. So, math tengok So, saya ambil QT. Tolakkan dengan T kuasa 2. Lepas tu kita buat rumah dia kat sini. Kita letak macam ni. Okay, so jom buat sekali dengan saya. Jom jawab soalan saya. Okay, awak tengok yang belah objek belah kiri, belah kanan ni, apa yang sama? Agak-agak kita boleh bahagi dengan apa? Maksudnya apa yang ada dekat belah kiri, ada dekat belah kanan, kita nak tarik dia keluar. Yes, thank you Piro, thank you N, thank you Tri, thank you Pai, thank you Iqmal. Belah kiri ada T, belah kanan ada T. So jadi kita keluarkan T dekat luar. Macam tu. Okay, tengok macam mana teacher bahagi Kalau untuk siapa-siapa yang ambil masa sikit, saya akan tunjukkan detail dia. Kalau siapa yang dah pro, boleh terus potong lah. Okay, awak ada QT, awak nak bahagikan dengan T, betul tak? Kan? So, potong-potong, apa yang tinggal? Yang tinggal adalah Q kat sini. Alright? Okay, next. Awak ada negatif T kuasa 2, bahagikan dengan T. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia kat sini? Tolong saya guys, apa yang tinggal? Negatif 2T bahagi dengan T. Apa kita akan dapat? Oh, thank you so much, Pai. Kita ada dua jawapan. Kita ada jawapan negatif T, kita ada jawapan T. Negatif T ke T? Negatif T ke T? Jawapan dia. Cuba fikir sekejap. Negatif T kuasa 2 bahagikan dengan T. Apa jawapan dia? Yes, Iqmal dan kawan-kawan, jawapan dia adalah sama dengan negatif T. Mari saya tunjuk Okay, untuk siapa-siapa yang lemah basic, atas ni kan sebenarnya adalah negatif. Okay, dia ada 2. T tu ada 2. Okay, dia ada T darabkan dengan T. Bahagikan dengan T. Okay, so kita potong satu atas, potong satu bawah. So, tinggal dia T lah. Dan dekat sini ada negatif kan? So, kita letak negatif kat situ. Dan okay, so jadi kita dah settle bahagi. Okay, tengok jawapan kita sekarang. Q tolak T. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh potong lagi tak guys? Boleh potong lagi tak Q dengan T tu? Boleh? Boleh ke tidak? Tak boleh. Thank you so much. So, jadi jawapan akhir dia apa? Jawapan akhir dia lah T dalam kurungan Q tolakkan dengan T. Gitu. Okay, Q tolakkan dengan T. Settle. Alright, so ini adalah contoh yang ketiga. Saya ada satu soalan lah untuk semua orang. Macam mana kita nak tahu jawapan kita betul ke tak Contohlah, awak dah dapat jawapan dia 4 dalam kurungan M tambah 3. Awak ada jawapan dia 4 dalam kurungan N tambah 7B. Awak ada jawapan dia T dalam kurungan Q tolak T. So, dekat sini kan, bagi tahu saya, macam mana kita nak tahu jawapan kita betul ke tak? Macam mana kita nak check jawapan kita? Ada tak cara? Cuba fikir sekejap. Okay, kita tengah belajar faktor. Okay, and then kita nak check jawapan. Boleh tak kita check jawapan? Ya, betul. Thank you so much, Pai. Saya sebut nama awak Pai je sebab 3.142. Okay, Pai dan kawan-kawan, cara nak tahu jawapan awak betul ke tak adalah awak darabkan balik. Cuba awak kembangkan balik. Mari tengok T darab Q, QT. T darab negatif T kuasa 2.
Tak ke kita dapat balik jawapan kita tadi? Kan? Kita dapat balik jawapan kita kan? So, bila kita dapat jawapan kita balik, kita dapat soalan kita balik, so maksudnya betul lah tu. Okay, kita kembangkan dia. Itu je. Alright? Okay? Alright, so settle dekat situ. So, soalan 1, soalan 2, soalan 3 dah settle. So, kita ada 10 minit lagi. Saya nak live sekejap je. 30 minit saja. Awak nak lagi soalan ke? You guys perlu soalan lagi? Nak soalan lagi ke? Perlu? Nak? Tak nak? Kita boleh stop? Nak soalan lagi? Okay, jom kita buat lagi satu soalan. Kita pergi soalan nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 ni saya nak bagi dekat awak adalah 18 AF. Okay, tolakkan dengan 10 FN. Okay, silakan. Nak try buat sendiri ke nak saya tunjuk ni? Rasa awak boleh buat sendiri ni, kan? Awak boleh buat sendiri ni, tak silap saya. Apa? Boleh tak? Jom kita buat sama-sama, jom. Kita letak 18, kita letak A, kita letak F, tolak 10 FN. And then kita bahagikan. Gitu. Alright. So, jom kita tengok. Kita ada dua objek kat sini. Kita ada 18 AF, kita ada negatif 10 FN. Bagi tahu saya, apa yang sama dekat dua objek tu? Kita boleh guna apa? Kita boleh bahagikan dengan apa? Apa yang sama yang kita boleh tarik daripada 18 AF, kita boleh tarik daripada 10 FN. Cuba beritahu saya. Okay, awak boleh tengok nombor dulu, boleh. Awak nak tengok huruf dulu pun boleh. Contoh awak tengok cuma awak tengok 18, awak tengok negatif 10. 18 dengan negatif 10 ada dalam sifir berapa? Ada tak dalam sifir yang sama? Ada tak? Ada tak yang dalam sifir yang sama? Safia Musa, betul. Okay, lagi. Betul guys. Kita start dengan 18 dengan negatif 10 dulu. Betul Ana Raihana. 18 dengan negatif 10 ada dalam sifir 2. So, 18 bagi 2 dapat 9. Okay, yang lain tu kita turunkan sahaja. Okay, tolakkan dengan 5. Yang lain tu kita turunkan saja. Okay, ramai yang dah boleh nampak dah ada huruf juga yang sama kan. Tapi untuk beginner macam you guys, kita buat satu-satu dulu boleh? Kita buat satu-satu dulu. Okay, so now, kita kita bahagikan lagi. Okay, kita bahagikan lagi. So now, bagi tahu saya, So now, bagi tahu saya, dekat sini apa yang sama lagi? Apa yang ada dekat belah kiri dan ada dekat belah kanan? Ada dekat belah kiri, ada dekat belah kanan. Yes, thank you so much, Pai. Thank you so much, Mir. Nampak tak kat sini ada F, dekat sini pun ada F. Dia dua-dua belah tu, dua-dua objek tu kena ada benda yang sama Kalau sebelah kiri ada F, sebelah kanan tak ada, tak bolehlah bagi F. Dia kena dua-dua ada. So now, saya bahagikan dengan F pula. So, apa yang tinggal? 9A tolakkan dengan 5N. Gitu. Okay. So, apa jawapan yang kita akan dapat? Nak tanya. 9A tolak 5N boleh kecilkan lagi tak? Boleh kecilkan lagi tak 9A dengan 5N? Boleh ke tidak? Tak boleh dah. Ada A belah kiri, tak ada A belah kanan. Ada N belah kanan, tak ada N belah kiri. So, tak boleh lah. Tak balance. So, jadi kita ambil jawapan kita belah kiri ni. 2F dalam kurungan 9A tolak 5N. Dah, there you go. That is your final answer. Okay? Alright, settle. Okay. So, settle dekat situ. Okay, korang dah pandai lah. Saya happy lah tengok korang, okay? Tapi kita ada lagi 6 minit lah. Kita nak buat lagi soalan ke? Okay, form ada ke tajuk ni? Ada, Safia. Ini adalah daripada, ni sebenarnya tajuk form 2. Dia bab 2. Okay, pemfaktoran dengan pengembangan. Sekejap, senang je bila umur 30 tahun ni belajar. Oh, ya ke? Uish, serius lah. Dah 37 pun still ada semangat tu nak belajar. Thank you so much, Puan Ana Raihana. Okay, sebab join. Okay, form 1. Bukan, ni form 2. Form 2 kan? Tapi awak boleh je buat tu. Okay, form 1 boleh ke? Start boleh. Boleh je belajar. Awak form 2 ke? Form 1 ke? Boleh je belajar. Jangan risau. Okay? Alright. So, jom kita pergi kepada soalan nombor 5. Saya nak cukupkan 30 minit baru kita stop. Kita ada 6 minit lagi. So, saya nak pergi kepada soalan yang kelima. Jom kita buat soalan yang mencabar sikit nak? Ke awak rasa awak tak okey lagi? Nak soalan mencabar ke nak yang simple-simple? Dah 30 minit ni masih nak mencabar, nak yang simple-simple lagi ke? Tak nak mencabar ke?
Pi of course dah habis BMN, of course nak mencabar. Okay. So jom tengok saya bagi soalan 3C kuasa 2K. Okay, tambahkan dengan 8CK. Alright, so jom kita buat sama-sama pula, jom. Okay, mari kita tengok. Sebenarnya kan, by this time, awak kan dah boleh congak dah sebenarnya. Awak tengok, awak dah boleh tengok belah kiri, belah kanan ada apa. Okay, saya tunjukkan awak macam mana congak 38 tak ada dalam sifir yang sama. So, kita abaikan nombor. Apa nombor yang ada belah kiri ada? Apa benda yang ada dekat belah kiri ada belah kanan? Teacher kalau tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor macam mana? Macam ni lah. Contohnya ni 3, ni 8. Kalau tak boleh bahagi tak payahlah. Macam tu je. Okay. So, sekarang apa lagi yang ada dekat belah kiri dan ada dekat belah kanan? Yes, good job Safia, good job Min. Awak perasan tak kat sini? Sini ada C, sebelah sini ada C. Belah sini ada K, belah sini pun ada K. So, kalau awak dah power, awak tak payah pun buat satu-satu. Awak dah boleh terus sebenarnya bahagi CK kat sini. Dia tak ada wajib pun buat satu-satu. Boleh je bagi sekaligus, tak ada masalah. Okay, so jadi kita bahagikan CK Tengok saya letak kat tepi ni. 3C kuasa 2K kita bahagikan dengan CK. 3 tak ada kawan, saling balik 3. C kuasa 2 bahagi C. So atas ada 2, bawah ada 1, potong jadilah 1 je tinggal. K habis. Tambahkan dengan, okay, kita tengok yang sebelah. 8CK. Okay, bahagikan dengan CK. Allah, this one senang je. CK bahagi CK. Atas CK, bawah CK, potong je. Tinggallah 8. So, apakah jawapan akhir dia kat sini? Jawapan akhir dia akan jadi CK dalam kurungan 3C tambah 8. There you go. Okay. Sebetulnya tu jawapan awak, Safia Musa. Kita dapat dah jawapan. Right? Okay. So far so good. Ada apa soalan setakat ni? Tengok. Awak baru nak masuk form 1 ke awak dah tahun lepas awak form 1? Sebab power sangat ni. Okay. Faham. Alhamdulillah. Okay. Ada masa lagi 4 minit. Jom kita buat lagi soalan. Saya nak bagi kepada soalan yang berapa ni? Soalan yang ke-6 pula. Let's go. Okay. Kita buat soalan yang ke-6. Baru nak masuk form 1. Serius lah. Baru nak masuk form 1 dah boleh jawab soalan dah. Power lah awak ni. Okay, jom kita buat soalan 6QY kuasa 2 tambahkan dengan 30Q kuasa 2Y. Let's go. Okay. Saya tak pandai lah apa. Masuk-masuk terus kata tak pandai. Okay. Mindset. Jom kita betulkan mindset. Bukan tak pandai, belum pandai lagi. Okay. So, jom kita buat sama-sama. Jom AB. Okay, so jom tengok ni. Okay, saya nak tanya. Apa yang sama? 6-30 ada tak dalam sifir yang sama? 6 dengan 30 ada tak dalam sifir yang sama, guys? Ada ke? Tips dia saya boleh bagi dekat awak adalah tengok nombor paling kecil. Kita ada 6, kita ada 30. So, ada tak dalam sifir 6? Ada. Betul. Cik Aina. Okay. Cik Aina betul. Safia pun betul. 6 ada dalam sifir 6.30 ada dalam sifir 3. 6.30 juga ada dalam sifir 6. Tapi kita nak guna sifir 3 ke nak bahagikan dengan 6? Awak nak bahagi dengan 3 ke nak bahagi dengan 6? Cuba beritahu saya. Nak bahagi dengan 3 ke nak bahagi dengan 6? Nak bahagi dengan 3 ke dengan 6? Yes. Ambil sifir yang lebih besar. Kalau awak nak guna sifir 3 boleh tak? Boleh. Tapi nanti kerja awak jadi panjang. Awak kena bahagi lagi. Kita tak nak buat kerja panjang. So, kita bahagikan dengan sifir 6. Okay? Kita bahagikan dengan sifir 6. Allah. Kita bagi dengan sifir 6. So, bagi 6. So, 6 bahagi 6. QY kuasa 2. 30 bahagi 6. Positif 5. Q kuasa 2Y. Saya dah buat laju tau ni. Sebab kita dah buat 6 soalan. Kalau ada siapa-siapa yang tak faham, beritahu saya. Okay? Alright. So, now apa yang sama? Belah kiri kita ada QY kuasa 2. Belah kanan kita ada 5Q kuasa 2Y. Apa yang ada dekat belah kiri? Apa yang ada dekat belah kanan yang kita boleh tarik dia keluar? Pandai. Sini ada Q, sini ada Y. Sini ada Q, sini ada Y. So, jadi kita boleh keluarkan
QY. Pandai you guys. Okay, so jadi kita keluarkan QY. So, saya keluarkan QY. So, jom tengok saya bahagi kat tepi ni. QY kuasa 2 bahagikan dengan QY. So, sini atas ada 1, bawah ada 1, habis. Atas ada 2, Y atas ada 2, bawah ada 1. Okay, so jadi tinggallah 1 kat atas, bawah habis. So, jadi kat sini akan jadi Y sahaja. Okay, and then seterusnya, belah kanan pula. 5Q kuasa 2Y bahagikan dengan QY. 5 tak ada kawan, salin balik 5. Q atas ada 2, bawah ada 1. So, 2 tolak 1, tinggal 1. Okay, atas ada 1, bawah ada 1, potong. So, jadi inilah jawapan akhir dia. Okay, so now jom kita tulis balik jawapan akhir dia. 6QY dalam kurungan Y tambah 5Q. There you go. Okay. Alright. So, settle lah dekat situ. Inilah jawapan akhir kita. Lagi sekali macam ni kita nak tahu dia dia adalah apa itu panggil? Dia adalah jawapan awak betul ke tak? Cuba darab balik. Okay. Awak try darab balik dan tengok dapat tak soalan awak tadi. Okay. So, kalau dapat betul lah tu. Okay. Alright. So, I think that's all untuk kali ni. Dah 30 minit. So, jadi thank you so much untuk semua yang join. Okay. Daripada awal sampai akhir. Saya tak kisahlah awak join lambat ke awal ke. Saya harap awak dapat at least satu benda hari ni. Okay. So, jadi thank you so much everyone. Kita jumpa lagi dalam live akan datang. Assalamualaikum. Bye. Take care. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Take care. Thank you everyone. Assalamualaikum. Bye Safia Musa. Bye-bye. Assalamualaikum.